Selamat datang ke Pasar Seni atau lebih dikenali sebagai Central Market dalam bahasa Inggeris. Kalau anda rasa KL hanya tentang pencakar langit, tunggu dulu. Tempat ini penuh warna-warni budaya Malaysia. Bayangkan, dari jual ikan dulu, sekarang jual batik cantik, ukiran kayu dan cenderamata unik. Ia juga menjadi pusat seni dan budaya yang menyatukan pelbagai bangsa. Pasar seni ini ditubuhkan pada tahun 1888, tetapi pasar seni secara rasminya dibuka pada April 1986. Selepas kemerdekaan, bangunan ini telah dicuba untuk dirobohkan, tetapi setelah pelbagai usaha, ianya tidak berjaya. Dahulunya, Central Market dikenali sebagai pasar besar Kuala Lumpur yang menjual barang-barang basah seperti ikan, ayam, sayur-sayuran dan barangan runcit bagi penduduk dan pelombong biji timah. Pasar seni mempunyai pelbagai etnik yang boleh dikatakan sangat menarik dan menjadi trademark mereka. Ini kerana di sana mempunyai 4 lorong yang menggambarkan 4 etnik, iaitu lorong Cina, lorong India, Jalan Melayu dan lorong Kelapa. Pasar seni atau Central Market mempunyai pelbagai jenis kraft tangan yang dihasilkan oleh pelbagai kaum di Malaysia. Terdapat pelbagai jenis seni yang dipamerkan di sana. Antaranya adalah seni kontemporari, karikatur, bengkel batik, lorong seni, seni bina, gambar-gambar potret dan lain-lain. Pasar seni bukan sahaja simpan sejarah, tapi juga sentuhan moden. Lapar? Jangan risau. Kat sini juga syurga makanan. Dari nasi lemak pedas sampai ais kacang sejuk. Semua ada. Pasar seni, dari pasar ikan ke pusat seni, dari warisan lama ke kreativiti masa depan. Tempat ini hidup, meriah dan milik semua.